Minta lagi. Allah Ta'ala. Ramadan aku turun nampak dengan Allah aku nanti baca. Dia nak minta. Allah aku tidur sungguh. Allah mengkukung. Tak pada ketua, tak bang, aku nak pergi. Hamba tak mengaji tinggi, tuan-tuan tak mengaji jauh, tak nak ketua orang mengaji. Ustaz-ustaz muda, dia mengaji nak ketua yang ramai. Dia klik cerita. Tuan-tuan tahu kan, beza orang di timur-timur poso dengan poso kita. Terawih dia beza kita. Dia semua terawih 20, baca puri 3, pada kali 3, 42, 43 dia di pulau masjid. Kita tak begitu. Dan kita lebih besar gaya daripada poso. Batu tu bidah indah-indah. Dan aku ada nyanyi selamat hari raya. Kita bukan cerita alhamdulillah mau tak tengok ke Facebook. Orang itu royak ke apa? Tahun ni boleh gaya dah, boleh gaya. Alhamdulillah boleh gaya, syukur boleh gaya. Tak kata alhamdulillah boleh puasa je, tu biasa lah. Kita indah puasa, gitu. Yang kedua dia katakan, adakah daripada orang yang taubat maka aku terima taubat. Dos menjajak, saya sudah taubat. Saya sudah taubat. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan bisikan olehmu akan belenggu mata syaitan dan membelenggu mereka itu dengan belenggu. Kemudian lontarkan mereka itu di dalam lautan laut supaya jangan membinasa mereka itu atas kekasihku Muhammad. Akan hamba-Nya yang berpuasa, hamba umat-Nya yang berpuasa akan mereka itu. Allah Ta'ala perintahkan mereka Jibril supaya pergi ke habis setan-setan. Berkah-berkah belakang tahun lalu. Tak ada. Tak satu Ramadan tak ada setan. Orang pun puasa tanam dari soal Jawa, agama dari radio, jepda kuning. Daripada dulu sampai sekarang. Soal dia tu ada soal. Ustaz nak tanya sikit kan. Amal ngawin ngajar dia kata, bila puasa ni setan-setan dia berkah tahun lalu tak ada lah setan. Tapi bakal dia ada orang model, orang puasa, orang itu. Ada lagi soalan. Memang itu. Setan tak ada dah. Tapi hebat orang yang berguru dengan setan. Tok guru tak ada apa-apa. Pada murid. Tok guru kena ikat dia. Tapi dia boleh buat suka tok guru dia tu smoothie. Kuat kesan. Siapa dia main ngajar Quran asyik. Bari. Ustaz Bari mari. Dia ngajar. Ustaz Bari tak mari. Kabar pun bari. Dia kata, supaya Ustaz Bari yang baca tu edo anak muda. Kuat kesan. Sama anak video boleh tinggi Ustaz Bari baca. Maka tekak suruh. Boleh tak ada dalam hotel. Pemain punya puasa sebutir pada dia. Tidak boleh, tak ada bukan boleh dia tu, bukan boleh hotel. Tapi nak royaknya anak didik siapa pun begitu. Sudah dibeli. Baik. Dan dia kata, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan ada 3 kali Allah Ta'ala beri. Tiap-tiap malam sampai habis Ramadan 3 kali. Ibu-ibu dengan malam. Gapa dia? Yang pertama dia kata, adakah daripada orang yang meminta akan
kata ibu-ibu, inilah peluang untuk memastikan ibu-ibu boleh semayang. Dia tak malam, dia tak malam, dia tak malam. Tanpa henti kecuali usul. Butuhlah orang yang expire. Boleh semayang, dia tak malam, dia tak malam. Boleh faham expire. Allahumma ya Allah, tolong didiklah anakku ya Allah. Aku tidak mampu mendidik anakku tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah ya Tuhanku, tolong modiklah anakku ya Allah. Jangan merumpuk dia. Berketuk dulu. Doa mulai sikit mahu bosok-bosok ni. Dia duduk semaya silap untuk lelaki dia. Untuk lelaki dia duduk menekut lagi. Allahumma ya Allah, mudah segala-galanya ya. Tua paling tajam mengeluarkan kenyataan dalam masa yang terdekat ini, beratus-ratus remaja di Kelantan yang terlibat dengan gejala sosial yang cukup menakutkan. Pok mari dunia yang ini sedih saja pok. Warung nampak berlebih malam tu pok. Tapi anak bapa kita bunuh di syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Membangun malam tentu membangun pasal jauh. Pada adatnya membangun dulu lah, nak nasi, nak panah gula. Gomolah semaya ajak 2 rakaat. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Aku tak mampu ya Allah jaga anakku kalau tanpa pertolongan-Mu. Tolonglah ya Allah. Didik anakku ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Tak mampu ya. Tolong. Sialah aku ya Allah. Sila-mula aku mengandung antara hidup dan kabar-kabar dari langit ya Allah. Aku tak sanggup. Ya Allah, jaga modelan suamiku ya Allah. Itulah satu-satunya suamiku ya Allah. Campurkan dalam hatinya ya Allah, hanya untukku sahaja, janganlah untuk orang lain. Boleh tak? Ini dia royak kat orang tu. Tak kata apa beranah dah. Dia tu kata, mak dong beranah juga. Oh, apa ingat? Kau boleh? Tak salah kalau orang kata tak salah. Aku tahu dah nak itu. Oh, aku aja. Kau yang tak beranah. Aku malah lihat kau gak. Kau Allah Taala kasih royak. Royaklah Allah Taala. Bola ya Allah, untukku aja Allah. Jafami ya Allah, Jafami. Tak untuk laki minang lah. Kecik putih, dia tak putih. Jafami ya Allah. Saya tak ngerti, tak tahu royak dah. Dia mesti kecik, Jafami pun. Allah Ta'ala kata dia dosia dan tak pernah aku puji. Makbul rumah dia. Kita tak nampak orang lain, nampak dia saja. Waktu dah, bila dia nampak dia saja kan, tak tinggal, duduk musuh. Ayuh mungkin lah masjid saya yang tinggal yang ni. Huluk. Silap doa tu. Kita boleh pergi selayang lagi. Pergi ngorek tu boleh. Pasal dia tu kuliah. Dia tak sudah lagi. Bergerak dia tu. Pukul 10 bergerak. Bila dia ambil tu, tiba-tiba dia agak, lama kan memang curi dia mungkin. Nak ya? Ya tak ya juga. Allah hamba butuh boleh tak lagi. Lumuk sungguh, tak ada iman. Sikit tak pergi main tu. Macam ngambok. Nak ya? Allah Tuhan. Kamu siap kau rasa berumur. Bini tak ada permanja. Anak-anak tak ada permanja. Dan awak-awak bomba terhoki tu. Patu kelik ni ke 20. Patu biasa. Patu asal mengorik ni sikap sangat. Ni tengok nampak mandi tu.
Pergi ngorek pula. Balik pukul 10. Anak tidur dah. Kita peletih. Hari Jumaat pula. Hari Jumaat tak ada nak manja. Dia pergi bang. Dengar pula tu balik ingai. Kadang-kadang apa siap kalau sebelah rumah tu. Tak dia bermanja bini. Kok sebelah ni pun kata siap. No, tak laki dia. Kena hati lagu juga. Sedih pun tak pergi judi pun dia. Dia pergi bubuh judi pun lagu. Bayar sedikit tu. Muslimin muslimat nanti Allah Ta'ala yang pertama minta. Allah Ta'ala. Ramadan aku turun nampak dengan Muhammad. Aku nanti baca. Dia nak minta. Allah. Aku tidur sungguh. Tak boleh tua. Tak bang. Aku nak bina. Hamba tak mengaji tinggi. Tuan-tuan tak mengaji jauh. Tak nak kapal orang mengaji. Ustaz-ustaz muda. Dia mengaji nak kapal yang amin. Dia klik cerita. Tuan-tuan tahu kan. Besok orang dia tengok poso kita. Terawih dia besok kita. Dia semaya terawih 20, baca pukul 3, pada klik tidur, 42, 43 dia di pulau masjid. Kita tak begitu. Dan kita lebih besar gaya daripada poso. Batu tu bikdah indah-indah. Nanti ada dah nyanyi selamat hari raya. Kita kecek alhamdulillah. Tak tengok kau Facebook. Orang itu royak ke apa? Tahun ni boleh gaya dah, alhamdulillah boleh gaya, syukur boleh gaya. Tak kata alhamdulillah boleh puasa je, tu biasa lah. Kita boleh puasa. Gitu. Yang kedua dia kata adakah daripada orang yang taubat maka aku terima taubat. Dosa dia ada, saya sudah taubat. Saya sudah taubat. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ulahatu ustaz ni mengajar zikir batu, mali honi batu, honi wong batu. Apa kata batu lah? Ustaz, apa tu step apa ni doa tu zikir tu dah. Ramu nak tu. Tak apalah memang minum dah bawa banyak. Wilas lah orang ni. Klik dapat dia ni. Siapa kuning tak ingat-ingat. Enggak hak tu bantu, hak ni bantu, hak tu bantu. Allah lah. Waktu apa Paulus dengan timnya tu hamba tu, timnya Abu ni dia bawa cerita ni dia kata gini. Dia kata ada seorang tu dia kata. Dia uli roti, kerja dia uli roti. Abu Hanifah ni nak tidur di masjid. Dia mari daripada jauh negeri dia apa begini. Moga dulu tak ada hotel-hotel, bajet apa tak ada lah. Tidur sejik. Oh, kita dulu. Dia mau mari nak tidur di masjid. Tu siap tak tu? Khuruj. Kami. Bukan tak tidur. Wallahi tak kan? Mana tidur sini? Tak tidur sini. Khuruj. Abu Hanifah nak tidur juga, nak tidur. Wayak mawala, khuruj tak dengar. Ngelak ada kopi hak kasar. Roh. Dia kalau roh ni hamba. Wayak mawala tu. Tak dengar tu. Abu Hanifah pun dia tak tahu orang itu Abu Hanifah tu dia tak kenal. Muka tengok biasa gitu je. Bodoh tu lah kalau dia tak royak tolong jahit jatuh. Orang tak kenal macam orang sini kenal. Orang tak kenal ke apa dia yang bersama. Gitu juga dia email. Siapa dia tak kenal kecuali kalau dia perkenal ke diri dia. Lain kalau dia tulis atas belakang dia tu. Kau kata boleh tu. Pasal dia ada tulis boleh. Tapi itu juga kita tak tahu. Gitu juga ni. Bila hamba-hamba kita pendek ni dia pun tengok ada jual lagu dekat orang jual atau dia pergi. Dia pun tengok. Tu yang kedai tu uli. Mulut komik tu. Dia berkata, kalau kita awal lama lah mulut lagi pun. Mulut uli roti. Membaca dulu.